60% predict MU menang. Hampa gila ke apa? Good luck kepada semua yang akan menonton perlawanan ini. From Mika, aku dah siap ambil mic alasan nak pergi kenduri esok. Alasan tak belik lah. Lindelof. Once a rat, always a rat. Tapi yang paling tak tahan Amorim bagi duduk kat bench 2 keeper tu. Tak ada pemain lain ke nak duduk kat bench lah. Bagi hampa setakatlah match of the week apa dia? Bagi aku Chelsea dengan Newcastle lah. From Santa Claus, nak hadiah apa untukmu? Nak menang dengan Newcastle. Oh, susah tu nak repair sebab dah half season dah. Kalau contoh daripada musim lepas dia pembarai, lepas tu dia nak perbaik musim ni okey lah. Kalau dia nak dapatkan permainan proven, ada ke permainan nak join team yang tengah barai lah ni? Memang risiko lah. Oi Bruno, bahaya Kamara punya tackle tu. Janganlah Kamara. Kami pemain dah tak ramai lah ni. Jangan duk tackle Bruno pula oi. Ugarte, ya Allah. Oi, tak boleh percaya kat dia mat. Ugarte mat, dia miss. Come on lah Ugarte, jangan kali. Oh, hampir kena gol mat, Lemmer save. Bukan ada orang nak pressure pun. Dia yang touch barai. Boleh menang ke? Tak confident. Aku game ni aku dah pasrah dah. Aku harap game ni jangan kena gol awal, jangan kena last minute. Kau nak kena apa minit 70 ke? Dalot. Oh, good touch daripada Dalot lah. One more time. Sesko. Sesko Lindelof je pun. Padunya line up Amorim. Hak tu je ada. Kecuali Licha lah. Licha mungkin Amorim nak jaga dia betul-betul. Boleh sambung borak Kamen Rider semalam ni? Game ni tak boleh lah Mat. Game ni aku cuak. Semalam tak apalah bukan tim aku. Awak muka Lehan macam cuak, tak cukup nafas apa takut kita kan penghuni tetap gua kelam? Ish, musim ni awkward lah mak masuk gua. Musim ni sekali masuk pedih tau, tak macam musim lepas. Musim lepas kalau menang bergadang. Kalau masuk gua steady, tapi musim ni masuk gua tak steady sangat tau. Apapun O'Brien memang bangang pi angkat tinggi semalam bagi penalti kat Arsenal memang bodoh. Idola dia Van Dijk malam. Weh, Shaw naik atas. Sesko! Sesko! Dia just need confidence dah Sesko ni. Dan kena suapan. Lari tu dah macam Haaland dah tu. Dapat bola tu Macam siapa? Striker tak padu. Kita isak skor malam. Macam Sesko lah senang cerita. Betul lebih saya tengok Gyökeres ni lagi sesuai gameplay dengan mu berbanding Arsenal. Betul, dia sesuai dengan MU. Sesko sesuai dengan Arsenal sebenarnya. Tapi itulah. Dah tersweat buat macam mana kan, pakai je lah. Syok tengok McGinn sprint. Dia macam kereta ada CVT yang tekan tau. Dia macam pi lambat lah. Dia nak pi laju, dia nak pi cepat tapi badan dia pi lambat. Apa yang Ugarte buat? Aku tahu nak jadi Casemiro game ni Ugarte. Tak apalah, ada usaha tu kan. Oh, mantap Ugarte. What a turn. Ugarte dah padu mau tahan bola tak kena pula. Ingat Giggs dengan Beckham ke apa nak main lombol-lombol ni. Dalot dengan Dorgu ingat sweet ke. Gila aku nak game ni. What a shot. Dia hantar Dorgu ni apa masalah dia? Dia masalah kat nak turn tu. Dia bila dapat bola dia susah nak turn. Kacau Ugarte, mantap. Mantap lah. Clear lah oi. Bruno, jangan santai sangat oi. Tak tahu lah mak Bruno macam nak injek pula Apa lagi bala nak sampai ni ya Allah. Mount Oi. Oh, gila what a touch daripada Rodgers. What a goal. Dah kena dah Mat.
Ugarte pun tunggu hang tutup lah space depan dia. Dia supaya dia tak boleh shot. Habislah mu Bruno injured kena gol pula. Tak boleh nak buat apa lah. Dah redha. Gol tu memang cantik tapi defense should do better lah. Euro bagi space besar kat dia. Lepas tu Ugarte tak keluar. Kalau Ugarte keluar susah sikit lah Rogers nak shot. Pi guna. Gol! Mantap! Sampai hati kau Lindelof celebrate lawan MU. Aku menyayangi hang Lindelof, the Iceman. Tapi Ugarte tak keluar. Ugarte stay. Ugarte tunggu. Bila Ugarte tunggu, Rogers bila dia makan je Euro, space tu besar tau. Boleh buat kenduri. From Lindelof. Siapa pemain paling underrated di EPL selain M berumur semenyo Foden? Kalau hang sebut City, kau rasa Cherki. Cherki underrated. Dia memang padu nak mampu. Tapi ya, aku baru tahu rupanya Semenyo fan Chelsea. Bang react Thiago Silva masuk Porto. Tu react. Aku terkejut kat dia join Porto. Ingat dia nak join Chelsea ke apa? Sesko, berapa kali orang nak suap bola kat hang ni Sesko? Orang dah suap dah pun tak boleh skor juga Sesko ni. Licha main defensive midfield lagi sedap daripada Ugarte tau. Awal dah lot passing. Passing lah dah lot. Mason tu laju. Ni bodoh lah, mau ada. Hati-hati oi. Babi lah Euro ni. Euro macam bodoh Euro punya defense mat. Dia antara punca MU kena 4 gol lah tu. Tengok dia main lagi. Game ni MU tak barai tau. Walaupun key player banyak injured. Tapi Euro aduh. Tengok lihat mental kebahagiaan buat saya hahaha. Mampus lah. Lemon one game wonder. Tak pernah dengar lagi one game wonder lah. MU hampa jangan agresif sangat. Hampa kena ingat hampa team yang tak di-favouritekan game ni. Santai lah, main santai lah. Kuna! Oh! Mana-mana tim Sancho luan mesti tim tu tiba-tiba merasa elok Sancho peram je dekat Manut. Ya, betul lah Chelsea menang Conference League. Sancho rupanya dia bawa tuah kecuali kat MU. Kacau dah oi, kacau dah bahaya. Rogers pula. Ai, Q tu macam tu je lepas. Tak stres kau tengok. Stres jugalah. Berapa kali nak buang corner MU game ni, barai sangat corner. Selalu okey je corner. Kena Bruno ambil juga corner. Mantap lah si. Lee Hang rela tengok Sancho menang EPL dengan Villa or Arsenal yang menang EPL. Good question. Dodo tu tak mau tengok tu. Tak apalah. Tak kena belasah okey lah. Aku bagi masa untuk hampa menghina aku cepat. 1. From Huddersfield United. Hahaha. Kalah 2-1 tidur tak lena. Dia kalau kalah sebab memang tak padu game ni tak apa. Rasa Euro, aduh Euro. Ni Man United atau Melaka Dah, United? sikit-sikit sudah. So thank you yang join. Jangan seronok sangat, terajang lagi. Assalamualaikum. English Premier League. Manchester United.